Sekali lagi, nama FAM jadi bahan bualan seluruh negara. Selepas tular isu 7 pemain warisan yang mengguncang kepercayaan peminat bola sepak tanah air, kini muncul desakan baharu, rakyat mahu kebenaran. Ramai tertanya-tanya apa sebenarnya yang berlaku di sebalik pintu tertutup Harimau Melaya. Adakah semua keputusan dibuat dengan telus atau ada sesuatu yang disembunyikan daripada pengetahuan umum? Kini tekanan semakin meningkat. Laporan siasatan penuh yang diketuai bekas Ketua Hakim Negara Tun Mat Raus Sharif menjadi topik paling panas dalam arena bola tempatan. Ramai mendesak agar dokumen itu dibuka untuk tatapan semua, bukan sekadar untuk segelintir pihak dalam FAM sahaja. Kerana bagi penyokong bola sepak Malaysia, mereka sudah penat dengan janji. Mereka mahu jawapan. Menurut Peguam Sukan Nick Rosli, laporan jawatan kuasa bebas ini boleh menjadi titik mula kepada pembaharuan dalam sistem FAM. Katanya, jika benar FAM mahu berubah dan perbetulkan kesilapan, maka langkah pertama ialah berani berdepan rakyat. Sebelum ini, FAM sudah tubuh jawatan kuasa khas bagi meneliti kelemahan tadbir urus, tetapi hasilnya masih belum diumumkan. Tun Mat Raus Sharif dipilih memimpin siasatan kerana kredibiliti dan pengalaman beliau sebagai bekas Ketua Hakim Negara. Namun, tanpa ketelusan, semua usaha itu sekadar jadi persepsi. Persoalannya, beranikah FAM bongkarkan hasil sebenar siasatan itu? Nick menegaskan, laporan itu tidak boleh dikunci dalam almari pejabat. Rakyat perlu tahu